Baru-baru ni admin terima banyak pertanyaan berkaitan dengan tarikh bayaran untuk fasa kedua RM900 ini, yang mana bayaran fasa pertama telah pun dilakukan pada bulan Februari dan bulan Mac. Dan seperti jadual yang telah pun dikeluarkan, fasa kedua bakal dibayar pada bulan ini, pada bulan April. Jadi ramai yang bertanya bilakah tarikh sebenar pembayaran untuk fasa kedua bantuan RM900 ini. Okay, daripada informasi yang admin terima, bayaran bakal dilakukan sekitar pada penghujung bulan ini, pada penghujung bulan April 2025. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, bantuan RM900 yang mana sebenarnya bantuan ini adalah berjumlah RM300 setiap bulan, bermakna setahun penerimanya menerima RM3,600, dan RM3,600 ini bukanlah bantuan dimasukkan ke dalam MyCard ataupun e-wallet, tetapi bantuan ini diberikan secara cash, secara tunai, dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun diambil secara tunai mengikut kaedah-kaedah bayaran yang telah pun ditetapkan mengikut situasi penerima, sama ada akaun bank ataupun tiada akaun bank. Dan kalau ditanya kepada admin, mungkin ini adalah antara bantuan yang terbesar yang pernah disalurkan di Malaysia kalau diikutkan daripada penyaluran bantuan mengikut dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai ini. Selain daripada bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang juga amountnya agak besar setiap bulan, yang dibayar setiap bulan kepada penerima yang berkelayakan. Jadi bantuan RM300 sebulan ini sebenarnya bukannya dibayar setiap bulan, tetapi dibayar secara berfasa 3 bulan sekali, bermakna ada 4 fasa, yang mana fasa pertama telah pun dituntaskan bayarannya bermula daripada bulan Februari 2025 lagi, bermula daripada 19 hari bulan Februari dan telah pun berlangsung sehingga bulan Mac 2025. Bayaran fasa kedua lagi RM900 untuk April, Mei dan Jun bakal dibayar yang diperkatakan pada bulan April 2025 ini. Jadi ramai yang bertanya kepada admin sejak daripada awal April lagi, bilakah bayaran bakal dilakukan. Daripada informasi yang diterima, daripada sumber-sumber informasi yang diterima menyatakan bahawa pembayaran fasa kedua berkemungkinan besar akan dilakukan sekitar pada penghujung bulan ini, di antara pertengahan bulan ke penghujung bulan April 2025. Cuma tarikh sebenarnya masih lagi belum diketahui, masih lagi belum diumumkan. Okey, dan yang menariknya untuk pembayaran fasa kedua ini, jumlah penerimanya adalah lebih besar kerana akan melibatkan juga mereka yang tercicir sebelum ini yang tiada namanya dalam kategori e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar sehingga 31 Disember 2025. Okay, jadi mungkin sekarang ini ramai yang tertanya-tanya apakah bantuan ini, siapakah sebenarnya penerimanya, bagaimana cara memohon dan sebagainya. Okay, bantuan yang dimaksudkan adalah Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah. Ingat tu, Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah, yang mana seperti dinyatakan sebentar tadi, setiap bulan adalah RM300 dibayar secara berfasa, setiap fasa RM900. Fasa pertama RM900 telah pun disalurkan pada bulan Februari dan pada bulan Mac, kemudian fasa kedua pada bulan April dan pada bulan Mei ini dijadualkan bayarannya. Kemudian seterusnya fasa ketiga dijangkakan pada bulan Ogos dan juga September, dan fasa terakhir pada bulan Oktober dan juga pada bulan November serta Disember. Okey, jadi untuk pembayaran fasa kedua ini dijangkakan sekitar pada penghujung bulan April 2025 ini, mungkin juga berkemungkinan besar akan bermula pada pertengahan bulan April 2025. Sekarang ini masih lagi menanti pengumuman dilakukan, tarikh sebenar bayaran itu bakal dilakukan. Seperti dinyatakan sebentar tadi juga, yang menariknya, mereka yang tercicir daripada kategori e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar yang telah pun menghantar permohonan, jika diluluskan, anda bakal menerima pada fasa kedua ini RM900 juga, yang mana untuk mereka yang bukan berkategori e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar ini, bermakna penerima baru, akan dibayar bayaran bermula daripada bulan Mei 2025. Jadi bermula daripada bulan April ini hanya melibatkan mereka yang telah pun diluluskan fasa pertama, penerima fasa pertama. Selain daripada itu, yang telah pun menghantar permohonan, menghantar borang, jika diluluskan akan mula menerima pada bulan Mei 2025. Okey, untuk info bagi mereka yang berkelayakan, secara amnya adalah mereka yang berada dalam kategori e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar. Ingat tu, kalau anda semak dalam platform e-Kasih, nama anda disahkan sebagai termasuk dalam kategori miskin ataupun miskin tegar.
Jadi anda adalah penerima untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini sejak daripada pembayaran fasa pertama lagi. Asalkan nama anda berada dalam platform e-Kasih sebelum berakhirnya 31 Disember 2025. Jadi anda yang telah pun menerima fasa pertama ini seperti dinyatakan sebentar tadi, fasa kedua RM900 bakal dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai pada bulan April 2025 ini, dan harus diingatkan untuk ambilan secara tunai akan diagihkan pada bulan April dan juga pada bulan Mei. Jadi untuk yang terima ke dalam akaun bank akan dituntaskan pada bulan April 2025, yang menerima secara tunai akan diagihkan sepanjang bulan April dan juga pada bulan Mei. Okey, sebagai rujukan untuk mereka yang tercicir daripada namanya dalam senarai e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar yang telah pun menghantar permohonan, ada syarat-syarat tertentu yang telah pun ditetapkan. Okay, mereka yang tercicir daripada e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar ini haruslah pendapatan isi rumahnya kurang daripada PGK, iaitu Pendapatan Garis Kemiskinan. Jadi untuk setiap negeri di Malaysia ini, PJK-nya adalah berlainan. Untuk Sabah, apakah PGK-nya? Seperti informasi yang telah pun dikeluarkan, PGK untuk negeri Sabah adalah RM2,742 sebulan. Jadi kalau katakanlah pendapatan bulanan anda berada di bawah PGK ataupun pendapatan garis kemiskinan ini berada di bawah amount RM2,742 dan anda telah menghantar permohonan, berkemungkinan besar anda akan diluluskan dan bakal menerima bermula daripada bayaran fasa kedua pada bulan Mei 2025 ini. Dan untuk rujukan, mereka yang berada dalam e-Kasih Miskin dan Miskin Tegar adalah mereka yang berada ataupun mempunyai pendapatan bulanan kurang daripada RM1,218. Jadi buat masa sekarang ini belum lagi ada pengumuman dikeluarkan secara tepat tarikh bayaran untuk fasa kedua ini, cuma daripada sumber yang diperolehi mengatakan sekitar pada penghujung bulan April 2025 ini bayaran bakal mula disalurkan. Untuk menyemak status kelulusan dan informasi lain berkaitan dengan program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini, anda boleh pergi ke pautan rasminya iaitu di padans.sabah.gov.my. Amin ulangi, padans.sabah.gov.my. Ejaan untuk Padans itu adalah PADANS. Ingat tu, PADANS. Jadi guys, dari semasa ke semasa jika ada informasi terkini tarikh sebenar bayaran bakal dilakukan untuk fasa kedua RM900 ini, Mimin akan war-warkan informasi tersebut kepada anda untuk pengetahuan anda di luar sana. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.